Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syawani Elvina binti Muhammad Syazwan, wartawan cilik dari TV PSS SK Indra Syahbandar. Pada hari ini, sekolah kami turut menyertai program World Quran Hour 2006. Program ini melibatkan penyertaan guru dan murid yang bersama-sama mengemarahkan majlis dengan bacaan Al-Quran serta menasihat ilmu dan bermanfaat. Suasana program dilihat tenang, penuh penghayatan dengan memberi pengalaman bermakna kepada semua yang terlibat. Bersama cikgu. Waalaikumsalam. Ini apa Wani? Saya nak tanya satu soalan. Apakah harapan cikgu terhadap program World Quran Hour yang diadakan di sekolah ini? Untuk program ni, Ustaz rasa program ni sangat bagus lah. World Quran Hour ni, dia bagus dilaksanakan di sekolah macam ni sebabnya dapat memupuk budak untuk rajin membaca Al-Quran. Lepas tu apa yang ada dalam Al-Quran tu, bila diorang faham, diorang akan amalkan dalam kehidupan seharian mereka lah. Saya rasa program ni bagus lah untuk dilaksanakan di sekolah macam ni. Terima kasih Ustaz. Diharapkan program World Al-Quran Hour seperti ini dapat menyemai rasa cinta terhadap Al-Quran dalam kalangan murid sejak usia muda. Semoga amalan membaca dan memahami Al-Quran terus menjadi budaya dalam kehidupan kita semua. Saya nama Nur Syawani Elvina binti Muhammad Syazwan melaporkan dari SK Indra Syahbandar untuk TV PSS. Sekian, terima kasih.